Okey, untuk soalan nombor 2 pula. Jom kita baca. Rajah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada sebuah bulatan berpusat O dan berjejari 7 cm. Dia berbahawa panjang lengkuk PQ ialah 14 cm. Cari sudut theta dalam darjah. Okey, kat sini dia dah bagi jejari sektor tersebut dan panjang sektor. S sama dengan 14, R sama dengan 7. Jadi dia nak sudut kan. Kita masukkan di dalam formula S sama dengan R theta, kita akan dapat sudutnya. Tapi sudutnya kita akan dapat dalam radian. Sebab formula ni sudut memang kita guna radian. Dan hasil daripada jawapan kita dalam radian tu, kita akan tukarkan dia dalam darjah seperti yang soalan A ni minta. Jom kita buat. S sama dengan R theta. S nya 14, R nya 7. 7 campak sebelah jadi bahagi. Theta nya akan dapat 2 radian. Dan daripada 2 radian ni, kita akan tukar kepada dalam darjah dengan darabkan 180 per pi. Akhir sekali kita akan dapat 114.58 darjah. Okey, untuk soalan B pula, dia nak perimeter tembaga berlorik dalam sentimeter. Maksudnya, dia nak kawasan berlorik ni punya ukur lilit daripada sini. Lepas tu kita tambahkan dengan yang panjang tapak segitiga ni. Yang ini kita dah ada. Allah. Yang ni kita dah ada. Maksudnya kita nak kena cari yang dia punya ni je. Macam mana kita nak cari? Guna formula cosinus yang macam kita buat kat soalan atas. PQ cos 2 sama dengan 7 cos 2 tambah 7 cos 2 tolak 2 darab 7 darab 7 cos 114.58 darjah. Ingat, guna darjah untuk formula cosinus. Awak tekan kalkulator, kuasa 2 nanti awak campak sebelah. Akhir sekali akan dapat 11.78 cm. Kita dah dapat panjang tapak segitiga tu. Dan kita dah ada panjang lengkuknya 14. Tambah je 22 untuk dapatkan perimeter tembaga berlorik tersebut. Dan akhir sekali kita akan dapat 25.78 cm. Dah siap.